Dulu 2023, you nak kata you adalah kerajaan perpaduan. So kita tak tanding lah. Lepas you dah menang, you satu jawatan ketua kampung pun you tak bagi dekat orang-orang kita tau. That's why dia mewujudkan satu pertelingkahan politik lah. Dan di Johor, sebenarnya sewaktu Barisan Nasional menang 2022, dia tak ada pun satu jawatan ketua kampung JKKK diberikan kepada anggota-anggota Pakatan Harapan. Maksudnya pemenang ambil semua lah. Sebab tu kali ini dia nak menggunakan formula yang sama juga lah. Hai, kembali lagi dalam Lawyer Dylan Podcast. Yes. Episod yang ke-11 Ke-11. Jadi hari ni kita nak fokus dengan topik PRN Negeri Sembilan. Betul. Akan terjadi tak Pilihan. lama lagi. Betul, pilihan raya Negeri Sembilan ni adalah satu pilihan raya yang sangat sengit lah. Boleh dikatakan selepas pilihan raya Johor ni kan. Kalau lah pilihan raya Negeri Sembilan ni, Barisan Nasional kalau dia menang besar tu, memang dia akan memberikan satu impact lah kepada pilihan raya yang akan datang. Contohnya Melaka dan juga mungkin pilihan raya secara umum lah untuk yang ke-16 tu. Tapi hari ini saya nak masuk juga pilihan raya Negeri Sembilan ni. Sebenarnya memang sangat jelas dan ketara lah. Barisan Nasional tidak meletakkan calon di kesemua kerusi. Yang kita nampak tu Barisan Nasional meletakkan 25 calonnya bertanding lah, yang terdiri daripada MCA, UMNO dan MIC di 25 sahaja kerusi. Dan 11 tu dia bagi dekat Perikatan Nasional, tapi Perikatan Nasional kali ini tidak termasuk bersatu. So bersatu boleh dikatakan telah pun ditolak lah oleh Perikatan Nasional, dan yang bertanding tu adalah 5 kerusi di bawah PAS, 4 kerusi di bawah Wawasan, 1 kerusi di bawah Gerakan, dan 1 kerusi di bawah MIPP. So MIPP tu lebih kurang kepada satu parti mewakili bangsa India lah di Negeri Sembilan lah. Jadi sebelum tu sebelum dia orang buat penamaan calon lah, saya sebenarnya ingat Barisan Nasional akan meletakkan Khairi Jamaluddin sebagai muka baru di Negeri Sembilan. Mungkin dia menang ke, dia akan dijadikan menteri besar. Tapi saya rasa kali ini tidak. Khairi mungkin akan tetap diletakkan sebagai satu calon mungkin untuk peringkat persekutuan lah. Okey, sedikit sebanyak tentang pilihan raya Negeri Sembilan ni. Sebelum kita nak cerita kini, kita kena lihat kepada yang lampau. So pada 2023, sebenarnya Barisan Nasional dengan PH memang mempunyai satu collaboration, kerjasama, di mana UMNO sebenarnya bertanding 17 kerusi. PH bertanding 19 kerusi. Sebab tu dia orang boleh membentuk kerajaan dengan mudah di Negeri Sembilan. Dan saya lihat adalah daripada data 2023, MCA, MIC memang tidak bertanding pun. Sebab itulah kali ini kita boleh nampak kenapa MCA dia nak fight, at least nak tanding 7 kerusi. Tapi untuk sama ada MCA bertanding ke semua kerusi tradisional dia atau tidak, itu kita akan masuk kemudian lah. Tapi kali ini kita nampaklah wujud jugalah satu keretakan di antara Pakatan Harapan dengan BN. Sebab itulah kali ini BN dia bertanding 25 kerusi, di mana kerusi-kerusi yang ditandingi oleh PN diorang tidak lawan lah di kerusi-kerusi tersebut lah. Okey, sebelum saya masuk lebih mendalam kepada pilihan raya Negeri Sembilan kan, saya nak cerita sikit pasal satu postmortem pilihan raya Johor. Yang ini adalah satu dapatan lah, finding daripada satu badan penganalisis politik yang dipanggil INSAP. Kalau yang tak tahu tu, INSAP ni mungkin lebih banyak di bawah MCA lah. Okey, tapi secara neutral dan adil, saya hanya nak mengkongsikan dapatan diorang. Pertama sekali di Johor, kita boleh nampak dia BN menang besar, 48 kerusi daripada 56 kan yang ditandingi itu. Dia sebenarnya macam ni tau corak dia, yang kita pernah cerita sebelum ni. Daripada jumlah 1.8 juta pengundi di Johor, yang mengundi BN 1.1 juta. Lepas tu dapatan ni terbukti apabila MCA lah, daripada 15 kerusi yang dipertandingkan tu, semua kertas-kertas undi tu dia orang ambil balik dan buat satu analisis. Didapati pengundi muda
di Johor sebenarnya mengundi BN. Pengundi tua di Johor sebenarnya juga mengundi BN. So, tertinggallah yang pengundi-pengundi di pertengahan umur yang telah melalui era reformasi, contohnya 2018-13. Pengundi-pengundi ini adalah pengundi yang masih tetap loyal ataupun setia kepada Pakatan Harapan. Sebab tu, walaupun Pakatan Harapan seperti DAP, PKR kalah, dia orang tetap mempunyai satu undi yang substantif juga. Walaupun tidak mencukupi dia orang untuk menang kerusi di Johor, tapi penyokong-penyokong dia orang ni memang adalah penyokong-penyokong yang setia. Walaupun terdapat banyaklah serangan dilakukan terhadap Pakatan Harapan di mana kegagalan menunaikan manifesto dan sebagainya. Dan dia orang tetap membawakan isu lama seperti isu 1MDB dan sebagainya. Dan isu-isu ini mengingatkan pengundi-pengundi ini pada 2018 kenapa dia orang membuat keputusan untuk mengundi Pakatan Harapan. Jadi ini adalah satu dapatan yang agak bercanggah lah dengan apa yang dikatakan di social media dan sebagainya. Sebab pengundi muda, yang muda ni memang muda tau. Mungkin 2026 ni dia orang berumur 19 atau 18. Dulu berumur 13 dengan 14. So untuk dia orang ni, golongan ni dia tidak terkesan sangat dengan isu 1MDB. Lepas tu, yang ketiga adalah undi pos. So undi pos ni mungkin orang ni dia kerja dekat luar negara, dia mungkin kerja bagi badan kerajaan, undi tentera, polis, bomba dan sebagainya. 3/4 ni kepada BN, bukannya kepada Pakatan Harapan. Dan undi ni adalah penting tau. Sebab kalau di sesetengah kawasan feudal ataupun kawasan yang mempunyai kem-kem tentera, biasanya dia akan undi secara en bloc tau, untuk satu kerajaan ataupun satu parti. So yang kita lihat kali ini, undi-undi ni sejak daripada dulu lah, sehingga 2018, undi-undi ini sememangnya akan undi kepada kerajaan punya. Tapi kita boleh nampak undi-undi ni dia kembali kepada blok Barisan Nasional. Sebab tu kenapa Barisan Nasional kalau dia menangkan, portfolio Kementerian Pertahanan ni dia sentiasa akan bagi balik kepada UMNO. Sejak daripada dulu hingga sekarang. Saya nampak wujud jugalah kenapa portfolio seperti Kementerian Luar Bandar dia kembali kepada UMNO. Sebab dia sebenarnya, pandangan saya lah, saya bukannya nak mengatakan apa-apa yang menimbulkan prasangka. Kalau saya adalah Kementerian Luar Bandar, saya mempunyai banyak agensi yang menguruskan pembahagian mungkin subsidi dan sebagainya kepada kawasan luar bandar. Dan ini akan menyentuh kawasan-kawasan feudal. Kalau saya adalah Kementerian Pertahanan, saya sebenarnya banyak kuasa untuk berhubung atau mempunyai menjalinkan hubungan yang lebih erat dengan tentera, panglima dan sebagainya. Dan seterusnya, the chain of command ni kan akan sampailah ke saliran-saliran di bawah ni. Dan seterusnya membawa kepada satu undi yang besar kepada Barisan Nasional. Itu pandangan saya lah. Dan sebab ini adalah satu statistik dan saya hanya membuat satu kesimpulan lah berdasarkan statistik yang dibawa ni. Dan ini bukannya dibuat lah, ini adalah memang dapatan yang dibuat berdasarkan bukti, keterangan dan juga kertas-kertas undi saliran tu yang dikutip Pacabar. Lepas tu, sebenarnya isu nasional sewaktu di Johor tidaklah penting sangat. Kenapa tu? Isu yang dipetik atau yang memberi kesan yang lebih tinggi kepada rakyat di mana diorang nak undi adalah sekiranya ahli politik ataupun calon-calon pilihan raya ni membawa kepada isu kos sara hidup, ekonomi, pembangunan infrastruktur asas. Kesemua ni adalah dalam lingkungan, kalau mengikut kadar peratus lah, 55%, 54 dan 62. Kalau isu nasional ni, maksudnya ada satu dapatan mengenai kadar kepuasan terhadap kerajaan persekutuan, dia lebih kurang 45% saja. Jadi, dia punya peratusan ni menunjukkan daripada 10 orang ni, ada 6 orang tu dia lebih berminat sekiranya ahli politik ataupun calon-calon pilihan raya
membawa manifesto ataupun rancangan bagaimanakah kos sara hidup, ekonomi dan mungkin infrastruktur asas di kawasan-kawasan tersebut dapat dibangun. Jadi ini mungkin satu tips kepada calon-calon. Kalau nak pergi bertanding tu memanglah kena fokuskan lebih kepada isu-isu tempatan ini yang diorang lebih pentingkan lah. Okey, sekarang nak cakap, tadi ada cakap pasal KJ. Sekarang nak cakap sikit pasal isu poster boy Menteri Besar Negeri Sembilan. So seperti kita tahu ni, Pakatan Harapan yang Menteri Besar sekarang ni adalah di bawah Aminuddin Harun. Dan beliau telah pun berkhidmat sebagai Menteri Besar. Menteri Besar, bukan Ketua Menteri. Sorry. Menteri Besar. Menteri Besar di Negeri Sembilan sejak 2018. Dan beliau merupakan ahli adun bagi Sikamat sejak 2008 dan 2023, dan kini beliau telah pun beralih ke kawasan baru untuk bertanding, iaitu di Linggi. Dan beliau juga merupakan ahli parlimen untuk Negeri Sembilan sejak 2018 hingga kini lah. So adalah satu langkah yang amat berani lah bagi beliau untuk meninggalkan Sikamat yang mana merupakan kawasan DUN pegangan beliau untuk 4 penggal dan seterusnya bertanding di kawasan baru. So ini sememangnya satu strategi Pakatan Harapan lah. Kalau Panglima tu dia dah kekal lama di satu kawasan dan dianggap senang lah untuk kawasan tu menang, bila beliau akan kemudiannya bertanding di kawasan yang dianggap memerlukan satu Panglima besar lah untuk membuat satu perubahan dan menang kawasan tersebut. Tapi ada satu persoalan sini. Dekat manifesto Pakatan Harapan sebenarnya tertulis Menteri Besar ataupun Ketua Menteri sebenarnya tidak boleh pegang jawatan tersebut untuk lebih daripada 2 penggal. So persoalan sekarang adalah yang amat bahagia Menteri Besar Aminuddin Harun sebenarnya telah pun menjadi Menteri Besar sejak 2018. So sampai 2022 1 penggal. 22 sampai 2026 ni pun 1 penggal. Jadi adakah Pakatan Harapan tetap berpegang kepada manifesto bahawa Datuk Seri Aminuddin Harun ni tidak akan dijadikan Menteri Besar? Sebab yang jelas ni rasanya dah ada pengumuman daripada PMX bahawa Menteri Besar punya poster boy Pakatan Harapan adalah Aminuddin Harun. So saya rasa ini adalah salah satu isu yang mana pengundi-pengundi perlu juga mengambil satu perhatian lah, di mana kalau nak mengundi tu adakah isu manifesto ni dia masih mengikat ataupun tidak mengikat lah. Seterusnya calon BN kalau untuk Menteri Besar ni Jalaluddin alias pernah lalu tak kawasan ni? So you budak Negeri Sembilan juga kan? Pernah nampak dia tak? Dekat? Pernah kan? So beliau ni merupakan anggota lah, ahli politik daripada Barisan Nasional. Kalau nak lihat dia punya portfolio tu sebenarnya agak juga mengagumkan dan agak juga pandangan I lah, sangat atraktif jugalah. Pertama sekali beliau merupakan ahli DUN di Negeri Sembilan. So budak tempatan lah ni kita boleh katakan. Beliau merupakan ahli DUN Kelawang 2004 sampai 8. Lepas tu ahli DUN Pertang 13 sampai 18. Lepas tu dia tak tanding untuk DUN. Dia tanding parlimen, menang waktu era 1MDB 2018. Maksudnya sokongan orang pada masa tersebut, walaupun dia punya angin tu bertiup tidak menghala BN kan, dia tetap menang sebagai ahli parlimen tau, 2018. So statistik ini adalah penting. Kenapa? Maksudnya dia tetap mendapat sokongan penuh daripada rakyat walaupun di tahun 2018. Sebab banyak ahli parlimen mahupun di MCA, MIC dengan UMNO kalah tau sewaktu 2018. Dan beliau mengekalkan kerusi ahli parlimen Jelebu pada 2022 dan seterusnya daripada dia punya pengalaman di peringkat negeri. Ini memang biasa. Kalau setiap ahli politik ni, kalau dia dah menang jadi ahli adun untuk 2 penggal tu, dia akan dilantik sebagai Exco, dan kalau beliau telah pun memegang 2 kali jawatan Exco, memang akan naik, kalau untuk UMNO lah, akan naik kepada jawatan Menteri Besar. Itu adalah satu trend yang saya nampak lah.
So, cakap balik tentang beliau, YB Jalaluddin ni. Beliau menjadi exco daripada 2013 sampai 2018, memegang portfolio kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan. Dan kemudiannya 2023 sampai 2006, pembangunan luar bandar, peladangan dan komoditi, pertanian dan keselamatan makanan dan kos sara hidup. So, isu sebelum ni adalah penaikan sokongan UMNO kan. Di mana wujudnya isu pencanggahan, di mana Yang Tuan dimintalah untuk menurun, digantilah oleh Undang 4 tu. Tapi sehingga ke hari ini berita tak pernah pun wujud apa-apa isu politik mengenai pencanggahan dan pelantikan ataupun penurunan takhta Yang Tuan Besar. So, I rasa ahli politik mungkin pertama di bawah Kementerian Komunikasi telah pun memberikan satu arahan. Tak ada apa-apa news portal boleh memaparkan atau publish mengenai isu royalty ni. So, saya tak rasa isu ini dijadikan satu isu lah dalam news portal dan sebagainya. Walaupun sebelum ni ahli politik dia orang gaduh pasal ni kan. Okay, dan daripada PN memang jelas tak, PN memang tak boleh menjadi menteri besar sebab 11 ahli sahaja. So, dia orang memang terpaksa bekerjasama dengan Barisan Nasional. Dan ini semalam kot keluar kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Hamzah Zainuddin, iaitu Presiden baru kepada Presiden Wawasan Negara lah, mengatakan PN menyokong sepenuhnya YB Jalaluddin alias lah sebagai Menteri Besar bagi Negeri Sembilan lah. So, memang wujud dah satu kerjasama secara sepenuhnya antara BN lah dengan PN. Seterusnya adalah Bersatu. Abah punya parti ni, Abah berkata sebelum ni nak tanding 36 kerusi. Tapi rasanya member tak cukup lah saya. So, dia bertanding 24 kerusi sajalah setakat ini. Dan pada pandangan saya lah, kalau dia tanding macam ni kan, Bersatu dia sebenarnya telah memainkan satu watak yang tidak berlainan daripada watak parti bersama di Johor. Maksudnya sekarang Abah dah jadi Rafizi lah. Dan seterusnya Bersatu ni, sebab pengundi asas tu adalah Melayu tau, Bersatu. So, PN tu kalau dia dah tarik, dan PAS pun dah tarik, UMNO pun dah tarik, sebenarnya Bersatu punya undi Melayu, kalau saya boleh membuat satu jangkaan lah, Bersatu punya undi tu mungkin tinggal 5% lah, sampai 7 kan, maybe less than 10. So, sedikit sebanyak dia sebenarnya hanya dapat menarik undi untuk sesetengah parti Melayu lah. Dan satu lagi, Bersatu memang tidak ada jago tempatan lah di Negeri Sembilan, pandangan saya. Sebab Tan Sri Muhyiddin dia sebagai satu tokoh ahli politik ni, pengaruh dia lebih besar di Johor. Terutamanya dia punya area Pagoh pun, kawasan Dun pun tak boleh menang. Saya tak rasa dia boleh menang dekat Negeri Sembilan lah untuk Bersatu ni. Saya terus terang lah, pandangan saya saja, Bersatu tidak akan menang apa-apa kerusi. Yang menang tu pandangan saya adalah Barisan Nasional akan kekalkan 13 kerusi asal untuk UMNO, disebabkan PN pun janji akan tolong sikit kan daripada aspek pengundi tu. Maksudnya BN UMNO akan tambah kerusi daripada 13. Saya jangkakan lah, mungkin kepada 15 ke sampai 17. Lepas tu sekarang isu dia adalah, tapi dia orang jangka 18 lah. Tapi saya buat satu figure 15 sampai 17. Lepas tu MCA 7 kan, dia tanding. MIC 2 ke? 2 ke 4 lah. Saya jangka MCA susah juga tau. Mungkin tak menang. Mungkin tak menang lah. Saya terus terang, MCA mungkin tak menang sebab kenapa? Isu pasal ada satu kenyataan yang dibuat lah. Dan yang dibuat oleh ahli MCA sendiri.
Dan ini bawa saya kepada isu seterusnya ni. So, sewaktu nama pencalonan tu kan, so BN dengan PN, semua BN dengan PN. PN, tak ada PH. Dah gaduh dah sekarang, walaupun duduk semeja. Okay. Sebab itulah, masa hari penamaan calon tu kan, apa yang berlaku adalah Barisan Nasional mengumumkan bahawa Barisan Nasional hanya akan bertanding 25 kerusi. PN 11 kerusi. Dan timbullah satu isu. Setiausaha Agung Muda, bukan parti muda tau. Macam mana kata, MCA punya Setiausaha Agung Muda, maksud youth of MCA tu. Dia punya Setiausaha Agung tu, saudari So Yi Fong, dia buat satu Facebook punya statement tau. Mengatakan kenapa ada satu persefahaman dengan PN. Maksudnya dia tidak bersetuju dengan kedudukan parti bahawa perikatan BN tu dia akan bekerjasama dengan PN. So wujud satu orang kata satu macam mana kata keadaan yang tidak selesa lah. Dan beliau berkata youth MCA tidak pernah diberikan apa-apa briefing berkaitan dengan kerjasama ini dan sebagainya. Dan beliau mengatakan sewaktu di Johor kan, beliau berkempen mengatakan bahawa BN tidak akan sama sekali bekerjasama dengan PN ataupun PAS. Dan sebab itulah setiap hari ini kan, setiap ceramah yang nampak dekat Negeri Sembilan adalah Pakatan Harapan akan mengatakan undi MCA ataupun BN sama adalah bersamaan dengan undi PAS. So, untuk orang Cina tu mungkin dia rasa kerjasama dengan PAS tu akan membawa mudarat ke atau apalah. So Pakatan Harapan memang hanya membawa isu ni. Setiap ahli politik DAP di setiap ceramah yang you pergi, dia akan bawa isu ini. Undi MCA bersamaan dengan undi PAS. Lepas tu yang agak menarik adalah kenyataan So Yi Fong ni kemudiannya datang kenyataan yang kedua. So beliau sebagai seorang Setiausaha Agung parti politik, dia pergi post satu snapshot Setiausaha Agung MCA iaitu Datuk Chong Sing Won yang mengatakan bahawa beliau disebabkan you buat kenyataan ni, kita minta you tak payah datang berkempen lah di Negeri Sembilan. So kenyataan you mengambil pendirian yang bercanggahkan dengan kedudukan parti. So apa yang berlaku, dia pergi post Facebook tau, dan buat banyak orang marah parti MCA bahawa you menjual parti kepada mana-mana pihak lah dan sebagainya. Dan wujud dua persoalan. Datuk Chong Sing Won kemudian telah mengatakan bahawa saya sebenarnya telah pun secara hormatnya meminta beliau supaya tidak turun berkempen sekiranya beliau mempunyai satu percanggahan idea politik ataupun kedudukan politik dengan parti lah. So saya tak pasti sama ada beliau akan dipecat atau tidak lah lepas pilihan raya Negeri Sembilan ni. Kalau dipecat tu mungkin agak ekstrim jugalah sebab beliau berkhidmat untuk parti sejak 2013 hingga sekarang ni 14 mungkin dah 12 tahun ke 13 tahun. So kalau semata-mata satu isu ni dipecat nanti, saya rasa memang sayang lah. Tapi saya rasa dia akan disuspend Sementara untuk 1 tahun ke. Dan beliau merupakan Setiausaha Agung tau. So itu adalah satu internal punya konflik yang saya nampak lah. So agak menarik sebab dia memberikan satu gambaran bahawa untuk orang Cina lah, bahawa dalam MCA ni ada lagi satu ahli politik yang reformis lah. Sebab saya nampak dia punya Facebook punya follower daripada 18,000 meningkat kepada 23,000 tau. Satu hari tingkat 2,000. Wow, saya nampak, kalau you nak jadi influencer yang berjaya ni, you buat ajalah kata-kata controversial ke atau macam mana. Orang terus akan, mungkin dulu dia benci you. Tapi lepas you dah buat macam ni, sekarang dia suka you, dia like you. 2,000 ni. Oh my god, kita buat ni satu kali video baru tambah 100 orang. Dia tu satu post saja 2,000 orang like dan follow dia tau.
Tapi kemudiannya Presiden MCA dia tampil lah dan membuat satu kenyataan lah, bahawa kenapa MCA membuat keputusan untuk membuat satu pilihan raya ni dia bertanding. Kenapa BN lah bertanding 25 kursi? Pertama sekali dia mengatakan bahawa MCA tidak bertanding pun 2023, dan kali ini dia bertanding 7 kursi, dan tidak bertanding 11 kursi tu disebabkan dia nak fokus lah 7 kursi ni yang mana sekiranya mempunyai undi daripada kaum Melayu yang lebih tinggi, tambah dengan mungkin base undi MCA, mungkinlah MCA dia boleh menang 1-2 kursi kot. Tapi pada pandangan I memang ini adalah satu strategi di mana MCA daripada pandangan dia orang pun memang dia orang dah kalah dah undi China. So instead of kalah secara keseluruhan, mungkin daripada undi pasca UMNO ni dia orang dapat tu mungkin boleh menang balik 1 kursi pun. Dah cukup baik tau. Lepas tu dia mengatakan tak nak ada pertembungan 3 penjuru lah. Tapi pertembungan 3 penjuru, walaupun you menghalang PN bertembung dengan you, sekarang you wujud bersatu. So dia macam, saya boleh katakan strategi ni dah fail lah. So kena tengok lah macam mana dia ni membentuk lah kerajaan nanti. Okey, sekarang saya nak lihat sikit pasal kerusi BN dengan PN ni. Sebenarnya apa yang menarik adalah kerjasama BN dengan PN ni. PN ni kan dia sebenarnya diwakili bukan PAS sahaja. Dia ada Parti Wawasan, Parti Gerakan dan Parti MIPP. Dan kesemua ahli-ahli politik ni sebenarnya geng-geng UMNO juga. Sebab daripada Parti Wawasan contoh, salah satu calon yang bertanding tu anak kepada bekas Menteri Negeri Sembilan, Tan Sri Rais Yatim. Ini adalah Danny Rais untuk kerusi Dun Kelawang. So, actually, I think okay je. Ni bekas orang UMNO juga. Kenapa nak diibaratkan satu ahli politik yang datang daripada Kelantan? To me, walaupun dia orang bertukar parti, dia punya DNA tu samalah daripada UMNO. Kalau nak cakap, Datuk Seri Anwar pun dulu orang UMNO. Tan Sri Muhyiddin dulu pun orang UMNO. Dia orang membentuk satu parti baru disebabkan ada perbezaan politik. So saya rasa kerjasama pada pandangan I lah tak salah lah macam ni, sebab dia orang mempunyai satu maklumat iaitu untuk mengalahkan Pakatan Harapan. Dan saya rasa daripada politik ni sebenarnya tidak ada salah atau betul. Sebab kalau you nak menang tu, contoh 2018, Tun M pun bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan diorang berjaya membentuk kerajaan. Dan Tun M dalam satu temu duga mengatakan musuh, you punya musuh adalah kawan. Enemy to an enemy is actually your friend. Dan dalam pilihan raya ni, kalau kerjasama tu tak berjaya, mungkin 2031 tu buatlah satu pilihan raya yang baru. Mungkin masa tu BN akan bekerja sama semula dengan PH ke atau macam mana. Lepas tu saya nak komen sikit dekat Sikamat tu. Tadi saya ada kata YB Menteri Besar Aminuddin Harun dia akan pindah ke Linggi. Dekat area ni PN meletakkan bekas timbalan Ketua Polis Melaka untuk bertanding. Kalau saya pengundi yang melihat track record, saya akan pilih dia. Sebab dia number one adalah satu bekas, macam mana orang yang berpengalaman. Ni bekas timbalan Ketua Polis Melaka. Saya rasa dia punya pengalaman dan sebagainya. Dan mungkin kalau dia nanti dilantik tu boleh jaga keselamatan Melaka ke atau yang lain-lain, Negeri Sembilan. Lepas tu tak banyaklah kerusi yang ditanding oleh PN ni. Kelawang, Serting, Lobak, Sikamat, Ampangan, Bukit Kempayang, Mambau, Paroi, Lukut, Bagan, Pinang, Gemas. Pernah dengar? Pernah. Semua ni area-area you kan? So sekarang ni BN bertanding 25 kerusi, PN 11. Dia memberikan satu gambaran. Dia sebenarnya sama macam pilihan raya
Sabah tau. Pada tahun 2020 di mana pada masa tu Bersatu dia bekerjasama dengan BN di Sabah, iaitu masa era Bung Mokhtar kerjasama dengan Haji G, Datuk Seri Haji Jino di Sabah, dan dengan senang lenang diorang telah membentuk satu kerajaan negeri. Saya rasa diorang menggunakan pakai satu strategi yang sama lah kini di Negeri Sembilan. Dan ini membawa saya kepada isu seterusnya. Isu pelantikan Exco dan isu pelantikan Timbalan Exco. Saya rasa Negeri Sembilan ni, kalau dia menang, dia akan mengikut formula di Melaka dan Johor dan Negeri Johor. Di mana selain daripada 10 Exco tu, dia akan mewujudkan jawatan Timbalan Exco. So kali ini, walaupun MCA kalah atau MIC kalah kan, mungkin dia orang tetap boleh mewujudkan satu jawatan lantikan adun juga. So MCA memang kalah dah all this while. So kalau untuk pihak yang menang tu, contohnya BN dan PH, dia orang boleh memberikan lantikan adun kepada mungkin calon-calon yang kalah tipis ke. Dan calon tipis ni dilantik sebagai adun, dia boleh berkhidmat dekat kawasan tu. Dan sebenarnya isu ni dia juga timbul apabila di Melaka adalah beberapa adun daripada DAP ni telah menarik sokongan disebabkan Melaka tu diorang membuat pelantikan adun dan diorang tak setuju. So di Melaka ni dia kuat sikit lah. BN dia menang 2/3 kan. Jadi diorang boleh meminda perlembagaan Melaka ni dan membenarkan pelantikan adun lah. So balik kepada isu pelantikan Timbalan Exco ni kan, bagi pandangan saya lah, dia ada sebahagian yang saya setuju, sebahagian yang saya tidak setuju. Apa tu? Kalau di Johor, saya setuju kena ada Timbalan Exco. Sebab Johor kan besar. You ada utara Johor, you ada selatan Johor. Dan untuk Exco ni, dia pertama sekali dia kena membuat dasar dan polisi. Lepas tu dia kena berkhidmat di kawasan DUN. Lepas tu dia kena membentuk atau dia kena menjadi satu badan perhubungan antara negeri dengan persekutuan. So banyak kerja dia. Dia kena duduk office, fikir, tulis dasar semua tu. So mana dia orang ada masa untuk gerak semua area DUN-DUN di Johor. Johor besar tau. Daripada yang kalau nak pergi daripada Mengkibor ke Mersing, ini daripada satu arah ke satu arah mungkin 1-2 jam sampailah. Tapi saya rasa untuk Johor ni dia lebih sesuai ada jawatan Timbalan Exco. Dan tapi jawatan Timbalan Exco ni dia kena ada satu job scope. Dia sebenarnya boleh berfungsi sebagai satu mata-mata kepada Exco utama ataupun kerajaan negeri Johor, Menteri Besar. Maksudnya dia orang boleh jadi pemerhati lah. Mungkin you pegang Exco, Timbalan Exco pelaburan. Lepas tu you timbalan kan. So you tak ada keputusan untuk meluluskan apa-apa kertas kerja kan. Tapi you boleh membuat pemerhatian, buat laporan, dan tugas Timbalan Exco ni, you pergi lari satu DUN di Johor. Kalau ada 56 kerusi ni, you setiap DUN you pergi check. Lepas tu you bagi laporan kepada you punya Exco yang bertanggungjawab tu, minta dia buat dasar semua tu, bawa pergi kabinet Johor untuk bincang. Saya rasa di Johor tak salah dia buat macam ni. Tapi kalau you nak cakap pasal Melaka dengan Negeri Sembilan lah, kalau lah contoh dia dah berjaya membentuk kerajaan dan mencadangkan Timbalan Exco ni lah, saya rasa tak perlu lah. Sebab kecil sangat lah. Tak sebesar Johor. Lepas tu you punya budget tu, sebab kalau you ada 10 extra Timbalan Exco ni dilantik, maksudnya kerajaan negeri dia kena membayar satu juga gaji pension yang lebih tinggi lah. Dan isu pension ni sebenarnya adalah satu isu nasional juga lah. Hari ini kita tak nak bincang ni lah, mungkin itu kemudian lah. Itulah pandangan saya. Tapi kedudukan politik Pakatan Harapan adalah dia orang tidak bersetuju dengan pelantikan ahli adun lantikan, dan juga dia orang tidak bersetuju dengan adanya Timbalan Exco ni. Tapi di Melaka dia orang tetap ada ahli-ahli yang dilantik lah sebagai Timbalan Exco.
So saya tak tahu kenapa masa tiba musim pilihan raya baru diorang buat isu lah. Sepatutnya kalau diorang tidak bersetuju, diorang tidak sepatutnya membenarkan pelantikan timbalan Exco di Melaka pada 2022 lah. Itu pandangan saya lah. Sebab di Sabah pun dulu 2018 lah. DAP pun ada ahli adun yang dilantik, adun lantikan yang dilantik di Sabah dan seterusnya menjadi menteri negeri, iaitu YB Ilapora kot, YB Wong Ten Fat yang kemudiannya telah meninggal dunia sebab sakit jantung. So untuk isu seterusnya, adakah kalau Negeri Sembilan ni Barisan Nasional menang, adakah DAP ataupun Pakatan Harapan ni akan pecah? What do you think? Tak. Saya rasa ada kemungkinan dia akan mencadangkan di dalam mesyuarat tahunan parti, iaitu AGM parti, tapi ahli-ahli diorang tetap akan mengundi supaya tidak meninggalkan kerajaan. So, dia punya konsep macam ni tau. Selain daripada jawatan menteri dan exco yang dipegangkan, kalau dia jadi kerajaan, parti tu dia boleh mempunyai kuasa untuk melantik ahli-ahli bandaran tau. Local council punya itu jawatan dan juga ketua-ketua kampung dan JKKK. So, kebanyakan kerajaan yang dibentuk Pakatan Harapan, semua jawatan-jawatan ketua kampung ni JKKK, dia akan bagi balik orangnya sendiri. Dia tak akan kongsi dengan Barisan Nasional. Sebab itu MCA dia marah tau. Dulu 2023, you nak kata you adalah kerajaan perpaduan. So, kita tak tanding lah. Lepas you dah menang, you satu jawatan ketua kampung pun, you tak bagi dekat orang-orang kita tau. That's why dia mewujudkan satu pertelingkahan politik lah. Dan di Johor, sebenarnya sewaktu Barisan Nasional menang 2022, dia tak ada pun satu jawatan ketua kampung JKKK diberikan kepada anggota-anggota Pakatan Harapan. Maksudnya pemenang ambil semualah. Sebab tu kali ini dia nak menggunakan formula yang sama jugalah. So kalau macam BN kalah, adakah dia akan bagi kesan dekat kerajaan negeri ataupun kena sekali dengan persekutuan punya? Betul. Kalau BN menang besar lah kali ini, most likely Melaka dia akan bubar. So Melaka tu kalau tak silap tu BN akan menang besar juga. Sebab sokongan kepada YB Ahmad Saleh dengan YB Helmi tu memang tinggi lah. So akan menang besar juga. Dan seterusnya, I think tahun depan PMX pun akan memanggil satu pilihan raya umum lah. So you dah hilang sokongan mandate daripada 3 kerajaan negeri. Johor kalah, Negeri Sembilan you kalah, Melaka you kalah. Jangan lupa Sabah pun dia dah kalah tau. Pakatan Harapan menang satu je di bawah PKR. Dan anggota tu YB Jawami Jaafar. Dia dulu anggota UMNO yang lompat kepada Bersatu, lepas tu lompat kepada PKR tau. So dia pun dikira salah satu ex-UMNO punya member. So nak katakan satu member PKR yang dipilih tu tak ada tau di Sabah. So dia dah kalah 4 negeri. Lepas tu Sarawak tak ada pun Pakatan Harapan ke BN di sana. Yang ada tu adalah GPS lawan DAP saja. So di Sarawak dia memang sangat kuat. So 5 negeri dah hilang dah. Lepas tu apa lagi? Kalau you nak cakap utara tu adalah PN, di bawah PAS. Dia telah mengambil alih Perlis, Kelantan, Kedah, Terengganu. Kalah habis tau. Tak ada pembangkang tau di Terengganu. So dia orang kata green wave tu adalah tiupan angin hijau tu. Merujuk kepada PN lah, dululah. Tapi banyak faktor yang terlibat di mana Bersatu telah pun orang kata halau keluar dan parti wawasan tu telah pun diwujudkan dan kini PAS nak lebihkan kerjasama dengan parti wawasan dipimpin oleh Hamzah Zainuddin lah. So banyak perubahan lah. So dia orang pun takut sama ada akan wujud balik. Tak ada pun mana-mana satu pihak yang akan menang kerusi 113 daripada 220 kerusi parlimen ni.
Okay. Ni idol saya juga. You pernah dengar Syed Saddiq? So, sebelum ni kita cerita pasal kes dia kan. So, dia dibebaskan oleh Mahkamah Persekutuan dengan undi 2/1 lah. So, dia pun telah memulakan satu larian kesyukuran. Nampak? Betul. So, apa pandangan you terhadap larian kesyukuran ni? Apa yang saya tahu dekat social media, dia buat larian tu kan dia dapat keuntungan juga. Maksudnya macam sumbangan daripada Sumbangan lah, bukan keuntungan lah. Sumbangan lah. daripada rakyat. And saya tak silap saya, dia kata sumbangan tu 100% akan diberikan kepada rakyat semua. Betul, dia nak beli iPad, nak buat food bank, nak buat beasiswa dan sebagainya. Jadi for me, Dia rasa ni bagus. lari daripada Putrajaya ke Muar tau. 170 km. Dulu dia pun ada lari sekali daripada mana dah Muar ke Parlimen. Sekali ni dia lari daripada Putrajaya ke Muar. Lepas tu dia buat anggaran nak dapatkan sumbangan 200,000 lah. Dengan sponsor yang ada kan. Tapi dia dapat 3 kali ganda tau. So, saya pun tak pastilah dia ni boleh menang ke tak dekat Muar ni. Kalaulah BN dengan PN dia bergabung sekuasa, maksudnya semua undi Melayu ni dia pergi kepada mana-mana calon lah. Mungkin BN ke PN ke dicalonkan tu. Dia dapat ke sokongan daripada rakyat Muar ni? Sebab kes dia yang jadi sebelum ni. Tak, bukan. Sebab you kena tahu kalau dia tak ada undi mencukupi daripada orang Melayu, dia pun tetap akan kalah. Orang Cina, orang India mungkin akan undi dia. Tapi di Muar ni dia memang anggota orang Melayu ni kaum-kaum Melayu ni lebih banyak lah. So macam sayang jugalah. Dan Syed Saddiq ni dia dah menang 2 penggal tau. Saya dengar kabar angin dia mungkin akan bertanding di kawasan parlimen yang lain lah. Oh, bukan dekat Muar dah. Dia nak bagi peluang lah. Ahli parlimen ni, kalau you dah menang 2 penggal, you sebenarnya boleh dapat dah duit pencen. So tak perlulah you pergi susah-susah nak pergi stick to that parlimen. Sebab tu DAP dengan Pakatan Harapan, strategi dia orang adalah kalau menang 2 kali di kawasan ni atau mana-mana DUN saja 2 kali, you akan naik parlimen. 2 penggal tak kira you menang di Pertang ke Paroi ke, you dah ada duit pension untuk 2 penggal. Sebab tu banyak ahli parlimen ataupun ahli politik daripada Pakatan Harapan sebenarnya lepas 2 penggal dia akan bersara tau. Sebab apa nak fight lagi, ada dapat 2 pension lah. Pergi buat benda lain lagi bagus. Dah 10 tahun, bagilah peluang kepada orang muda yang tak nak lepaskan dia punya jawatan dan kedudukan tu adalah orang yang gila kuasa lah pada pandangan saya. Alright. Okay, ini adalah satu isu yang berlainan sikit lah. Isu krisis doktor tak mencukupi ni. So, saya dengar ni, timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib telah memaklumkan kepada Parlimen lah pada minggu lepas bahawa separuh daripada posting kekal ni yang ditawarkan ke Sabah ni telah pun diambil lah. Telah dimohon dan diambil. Dan daripada 5,000 housemanship training ni hanya 10% sahaja yang telah pun dipenuhi. So housemanship daripada 5,000 setiap tahun kerusi yang ada ni 10 sahaja yang telah dimohon. Kalau untuk permanent posting ni dia at least telah pun menyelesaikan separuh lah daripada kekurangan kerusi doktor ni. Daripada Kementerian Kesihatan, I think di bawah YB Amanah tu, dia pun telah melakukan beberapa pembaharuan lah. Salah satunya adalah sekarang pengambilan doktor ni bukannya di bawah JPA. Dia telah letakkan di bawah Kementerian Kesihatan. Maksudnya melalui bajet Kementerian Kesihatan, dia orang terus boleh mengambil doktor. Tapi saya tak pastilah kalau ini adalah proses dia. Adakah dia akan mengurangkan bajet-bajet untuk pembinaan hospital? Sepatutnya proses mengaji pekerja ni kan, doktor-doktor dan houseman ataupun nurse ni kan, dia sepatutnya jatuh di bawah JPA lah. Saya tak pasti kenapa. Mungkin terlampau banyak doktor telah meninggalkan industri kesihatan ni lah. Dan dia kena ambil juga doktor baru lah.
Lepas tu 4,500 pos tetap akan diberikan. Ini yang dijanjikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan seterusnya kerajaan PMX berjanji akan mewujudkan satu insurans media asas di mana you kena bayar RM60 sebulan dan insurans kesihatan ni you boleh guna pakai di hospital KPJ. Iaitu hospital KPJ dia punya target group lebih kepada B40 dengan M40. Lepas tu ada lagi satu kenyataan, harta doktor kontrak punya jurucakap Dr. Muhammad Yassin menganggarkan di antara 15 sampai 20 ribu doktor masih tengah dalam kontrak dia orang lah. So saya menganggap idea-idea ataupun polisi-polisi pembaruan yang diperkenalkan ni adalah bagus. Berbanding yang kita lihat sebelum ni, isu-isu hospital di Segama, La Datuk dan di Johor ni, dia tak cukup doktor kan. Tapi kalau saya boleh bagi satu cadangan lah adalah sebenarnya hospital perlu bekerjasama dengan klinik-klinik tempatan. Sebanyak banyak doktor yang buka klinik ni, klinik dia orang tak penuh tau. So sepatutnya dia orang kenalah buat macam satu appointment dengan doktor-doktor ni, block dia orang dan minta doktor-doktor ni datang untuk merawat pesakit-pesakit di hospital. Sebab pesakit ada di hospital, cuma tak cukup doktor. Tapi doktor-doktor swasta ni ada klinik, doktor banyak di luar, tapi tak cukup pesakit. So itu adalah masalah yang ada. Saya tak silap saya dengar lah, Hospital Utah sebenarnya kini dalam ada satu perbincangan dengan Kementerian Kesihatan untuk mewujudkan satu pilot project macam ni lah, di mana pesakit akan dirujuk ke hospital Kampa dan seterusnya hospital Kampa akan meminta bayaran daripada kerajaan untuk satu fee yang berpatutan lah. So itu adalah yang kita dapat hari ini lah. So itu sajalah, saya rasa hari ini kita pun cover banyak juga untuk isu pilihan raya Negeri Sembilan ni. Saya tunggulah. Kita tunggu keputusan pilihan raya Negeri Sembilan ni, sama ada Pakatan Harapan akan menang kali ini ataupun BN akan terus membawa gelombang Johor ke pilihan raya Negeri Sembilan. So kita jumpa lagi lah di episod akan datang.